Assalamualaikum geng. Okey, jom kita bertolak. Tu barang campingku penuh belakang. Jom nanti kat rumah abang aku kita pergi setting barang-barang ni. Aku pun tak tahu lah. Banyak benda aku tak lipat, aku sepuk-sepuk je. So jadi dia makan space sikit lah. Okey, jom let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kau pun buat ni ke Bagus lah bang. Kau buat kamera Semua bawa kamera. Okey, bawa kamera. Kita dah sampai dekat Port Keli. Port Keli. Kita nak cari keli besar-besar bas. Baru dapat ikan besar-besar bas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Janganlah Hai. Mata pendek tu. Mata yang pendek. Kau tempah ke apa? Parang kuat ni. Ni. Nanti ketik kat situ tarik bawah. Nak buat segitiga ke atau nak buat panjang depan nampak? Kalau aku ikut begini sini lah. Ni ada 9 kaki tak? Lebih. Ha? Lebih eh? Ni? Okay. Besi tu kat kaki kau. Kau balik je kita orang kat sini. Masak kan? Dok barricade tu sekarang ni tak jumpa kan? Jap. Dalam ni mana ada? Ada ni je. Ha tu. Gila mesti ada. Gila aku tahu dah keli. Tu aku bawa tau. Bawa. Bang ni bang, tu dia tu. Yang berapa lagi tu? Bang buka tu tali. Bang ada dalam tu. Yang ni. Sekejap eh, Jai. Tak sia-sia aku beli kemah ni ah. Bila lagi hutan lagi Jai? Dah ada kemah.
Okay geng, siap lah kemah aku. Aku set up sekarang ni nak cek kayu api sikit sebelum hujan. So sebelum hujan cari kayu api sikit. Lepas cari kayu api aku settle down semua, masak nasi. Nanti aku update lah apa yang akan dimasak oleh Mr. Sam. Okay, hari ni kita orang camping ni agak special sikit lah. Nanti kau tengok lah video ni kan. Ada menu-menu yang agak special. So dia orang tengah pergi pasang tajuk. Aku cek kayu api sikit. Lepas itu aku cek kayu api ni, aku nak ikat jaring. Lepas tu settle lah. Okay, sekarang ni cek kayu api ni. Nasib baik ada pokok tombang kan. Ada pokok tombang. So bila ada pokok tombang ni, aku cek kayu api dulu. Aku cek kayu api. Ada. Okay, settle. Aku cari kayu api. Settle tu. Kayu api settle ada sikit. Apa nak buat panah-panah badan kan. Buat panah-panah badan kalau hujan kang. Sambil layan campfire. Okay, sekarang ni aku cek kayu api dulu. Nasi aku dah siap, tinggal aku nak masak air pula. Waktu tunggu Sam punya menu. Ya, kita tengok Broden kita memancing ikan. Apa Brin dia tak? Sawit peram, padu. Wah, memang kena pakai banyak ah. 7-8 mata kan. Nak makan apa yang mesti saya masak ni kena datang Kuantan tu. Kau beli ni? Tiga beri. Korang ni sebenarnya nak rakam ke nak tanya aku? Ada beri apa ni? Aku nak tanya dah rakam. Bang, apa kata bang kan? Kau yang ni yang kosong ni kau masak telur bang. Telur je yang kau suruh aku masak? Telur paling senang bang. Apa? Tak ada. Aku dengan Master Chef sama label kau suruh masak telur je. Telur dah lah. Telur kat sini bang, dekat bawah. Tinggal kan. Padu. Oh ni ikan toman Ada cawan. Cawan. Aku tahu. Tu cawan ujung tu. Ambil je ujung tu dulu. Buang je apa tu yang ada tu. Halal Ada rasa air AW je pun. Ni yang orang kata toman tu. Oh ni toman. Sorry agak aku namanya pemancing tapi tak kena ikan pun.
Ni lah aku tak ambil dia. Ni air jamu ke apa? Jamu. Air jamu Jamu. Gila lah. Pakai jamu buat sup daging guys. Puh, padu ini confirm sedap gila. Berapi tak? Ini yang jatuh tu, kopi ke jatuh? Kopi tutup. Dah kecil lah kopi. Air kopi ni. Dia waktu lah aku masukkan untuk guna dengan korang. Oh. Tu yang kocak cari kan. Ini dia. Bang, kau buat apa benda dia? Mana garam? biji? Mana garam? Berapa biji ni? 3. Tak cukup. Kau pergi habiskan semua. Goreng 2 kali. Sabarlah. Dia punya rasa. Garam. Garam. Kau tengok dalam tu. Ha, tak buat garam, sup tu tak ada rasa lah. Ha. Elok ke? Masa dia beli panas lagi. Tepung muka pun ada. Panas lagi. Memang cantik lah. Tupah. Garam tertinggal lah. Ya, balik. Garam tertinggal guys. Gila rasanya. Garam tak ada. Aduh, tak boleh keluar dah. Ada alternatif. Ni ah. Ni. Gula ke? Memang aku garam tertinggal dia. Padu. Garam tertinggal Yang tak ada langsung lah. Tak ada weh, garam tak ada ni. Alamak. Garam tertinggal je. Ada apa je? Jabang tak mandi lagi, jabang masin. Ini ada garam tak tertinggal. Dah. Ha. Macam ni cukup kita garam. Ha. Bah. Dia. Titik darah seorang sikit lah. Kau ni mana ada rasa bang? Sekali. Garam aku lupa bawa. Bukan tadi bini kau dah masuk dalam ni ke? Ada. Bukan lain kot. Sekejap aku tengok dalam gitu Masak macam ni. Gila garam tadi. Garam. Serius ah. Ini apa ni? Ah, mana garam? Tanya bini kau mana garam? Bini kau garam ni yang dia kat bawah tu kambing lah. Oi, ni apa dia ni? Ah, kau ni alah. Ni kicap-kicap. Oh, kicap ni. Garam dengan sebut berasa pun tak kenal. Duduk bawah tu nampak. Tu daun sup tu boleh ambil tu. Ada okey bayar. Terima kasih. Terbaik kita orang tak makan ni. Gua lah blok aku korang ni. Marahkan korang ni. Kentang bila masuk. Nantilah separuh. Takkan awal-awal ni nanti karang kejap lagi. Kentang mana kentang? Kentang kena awal. Dia lambat-lambat. Separuh Din. Ni geram dia. Api 2 air. Masak dengan chef yang ramai. Dah jadi serabut. Korang pergi mancing lah. Ah, bang, dan kuali tu apa? Tak, bang, apa sebab kau tak bancur dalam tu bang? Mangkuk. Ha. Survivor Apa salah? Cawan kan ada. Apa masalahnya? Kau makan. Boleh. Yalah, apa masalah? Ha? Ni. Goreng ni. Kalut dengan tepung. Cengkerik ni ada. Telur dadah campur cengkerik ni Kang. Ni suka tak? Telur dada. Aku nak buat telur dada guys. Telur dada. Tu kali tu kenapa macam tu bang? Ha? Kotor tu kenapa? Apa dia? Pasal sikit? Tak, tu yang tadi ni. Tak, tu tak apa tu? Tak apa Oh, rempah sup. Isi apa ni? Rempah sup? Bukan, rempah. Dia boleh basuh-basuh je lah. Ni ada cekeriknya dalam ni. Alah, cengkerik. Jepun. Minyak nak minyak. Tuang sikit.
boleh dah. Kan kata belum lagi. Boleh apa? Ha. Kuali aku buat besar tau. Dia boleh kata masak 2 kali. Padahal boleh je masak ni. Jadilah banyak 2 kali. Ada banyak je. Amai 3 biji lagi. Ha. Lelah. Dah lah ANW. Tahu tak ANW tu maksud Apa dia tu? Aku malas nak cerita dengan kau bang. Mana? Malas je. Kau tahu je kan? Ahmad dengan Wahab. Anwar. Wah, Anwar. Bagus. Tu. Pisau mana? Tengoklah bang. Padahal tu ada dia ni. Ramli sudah siap masak dah. Hari ni malam ni kita kasih cekik. Kau buat konten apa tadi bang? Konten apa pasal aku punya kemah lah. Jadi ni malam ni nak try tidur pula apa. Merasmikan kemah aku ni. Tu saya ambil. Cawan-cawan semua. Allah. Ada cawan. Di mana? Tadi bukan tepi dapur ni. Tepi dapur? Yang siapa tanya ni sampai kicap ni. Dapur ambil lah pegang kan? Tak ada. Tak ada pegang. Dalam ni. Alhamdulillah. Satu benar. Bismillahirrahmanirrahim berkati. Amin. Okay, dah siap dah. Sup, telur. Sup. Mantul. Sup tulang, sup tulang ni. Sup tulang by Sam Goreng putih. dengan telur dadah by Jabbar. Kacang kuda. Kacang kuda pun ada. Kacang kuda. Kuda pun ada. Tahu kita. Tak berhati ni. Mana orang ni? Cawan. Lepas tu kena dengan Mana dengan Kopi. jadi. Kuat ni. Oh, bagi orang lapar dari tadi ni lapar. Aku dah lapar dah ni. basuh dulu satu Bismillahirrahmanirrahim. Kopi tu. Baru nak kacau betul lah. Balik cuba. Benar semua terakau nak Aku dah. Ambil bang. 6 kilo aku beli tu. 6 kilo lah. Ha, 6 kilo. Ingat sikit-sikit. Tahu korang nak sup kuda semua. Sebab tu ada kacang kuda. Aku ingat lah. Asyik baik. Tadi bini kau cakap bukan nak beli 6 ekor ni. hancur tu. Oh, padu guys. Sudu. Mana sudu ni? Ni sudu. Oh, Makan bukan sudu. akak ke sudu lah. Mana sudu tadi kan ada banyak lagi. Ha. Kenapa nak? Sudu aku beli banyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pulang. Masak nasi. Jadi lah sup tu. Anggur Jadi, tidak. Alhamdulillah. Masak sup pandai. Masak nasi pandai. Alhamdulillah. Ambil. Lama mana duduk dalam hutan? Kan nak kawan dia hotel pun. Oh, Telur lupa ke bang? Yang goreng ni. Arang. Ni curah je. Ui, jangan. Jangan kata lajak je lagi. Curah sikit. Sabar, ambil je. Ambil. Bukan bila masuk dalam ni jadi tak sedap. Curah je. Jangan ni. Curah Dia sikit. sedap sup pio tu. Oh, okey. Oh, dia nak sup pure ni. Jai. Kalau tidak tak rasa masakan awak. Oh. Okey, lagi. Baru betul je. Allah. Siapa yang masak ni? Oh, masak sup tulang by Mr. Jabbar. Weh, Mr. Sam. Betul kan balik. Boleh bawa gaduh ni. Jai. Tak payah balik lah. Nah, lepas sini aja. Mana balik? Tidur sini kan? Serius kan? Oh, ya betul di sini. Oh, rumah kau dah setting ah? Nak balik dalam video je tidur sini. Ada benda jadi tidur sini. Gila. Mr. Sam letak kat aku membumbung daging. Lah, jauh kau kan jauh. Dia bang. makan telur. Dah kau kan jauh. Kita kena ni raih kawan jauh. Dia nak sini. Betul-betul aku. Ini memang perempuan masuk dalam tu.
Confirm. Lawan Dengkur dengan Mr. Sam. Confirmnya. Din ada dekat kat bawah tu. Yang mana perang menang. Alright. Morning. Pagi ni nak masak. Kita nak memasak-masak. Ni udang galah malam tadi mancing. Malam tadi mancing banyak lah. Dah duduk lah kemah tu dah tergolek ah. Ni udang yang aku mancing kat Sungai Tinggi baru ni. Aku menebing. Aku bawa pergi Kuantan. Mungkin sebab aku bawa udang galah Sungai Tinggi pergi Kuantan ni kot. Yang kumpau habis mancing ni. Dia belaga kan. Kita buat steamboat grill. Kita sikit. Kita pakai paste tom yum dengan asam pedas. Okay guys, steamboat on. Steamboat on. Okay. Patin banyak belum kat kan? Patin dah ni. Dah start. Galak. Orang main awal banyak banget. Sayang nampak. Sayang pukat. Steamboat guys, steamboat. Aduh, itu dah yang steamboat. Siapa kata kat hutan tak boleh buat steamboat grill? Kau tengok. Cuma silap aku lupa beli aluminium foil je. Kan jenuh nak sental lah ni. Tapi tak apa. Kita makan dulu. Sental lu fikir kemudian. Selamat pagi guys. Pagi yang nanti guys. Ui. Masak apa ni bang? Ni steam atas bot. Apa lain macam ah. Abang buat steamboat. Sungai mantap awak. Pagi-pagi lah steamboat. Sejuk guys, sejuk. Masak mengalahkan cari pagi. Abang buat steamboat. So hasil malam mancing buang. So lepas makan tu padu mantap semalam. Semua Terbongkang dan tergolek. Sam. Ya belum? Feeling pagi mana lu. Aduh. Oh, padu guys. Ini yang kita nantikan. Bini aku mesti jealous ni. Dah mancing Jabah simpan tu. Oh.
Aku rasa pasal kau bawa udang tinggi lah. Tu udang Kuantan tak nak makan. Tengok air bang, memang tak makan ni. Dia dah berlaga kan. Lepas tu bila ngajak maju udang. Paling lemah. Dia dah. Yalah, Jai. Abang, Jai. Dia buat kuih je. Nanti jabang, jabang. Jom. Steam atas bot. Mantul lah. Jai, garam mana-mana Jai? Pagi-pagi tu. Tak kena orang buat bang. Oh. Sejuk kan? Dia sejuk. Dia kena yang panas-panas sikit. Oh. Oh, bang, Allah. Oh, sepit-sepit tu. Ini harapan tinggi je. Tajuk kan. Agak ada lah monster ni tajuk kan. Cuaca cerah ni. Alhamdulillah. Cuaca cerah. Tak ada lah. Memang dekat lah. InsyaAllah. Jadi kuih ya? Dia masak dedak masak dedak. Oh, teruk nak gaya bumpang. Sawah ada. Berapa pula? Langsung tak makan je. Semua tu kan? Oh. Duh. Mai duduk. Dia steamboat dia kena makan panas-panas. Kena buat chopstick. Tu ada gergaji ambil buluh. Chopstick. Tak ada guys duduk tu beli chopstick. Pakai kali ingat Bapak bebe. Orang dapat jubung kau. Oh. Ramai Din. Oh, tertumpah. Oh. Sebab dia member persen gitu ya. Dia pun tahu kok. Dia pun tak tahu sini ni. Untuk abang tu kedua ekor bang. 200 ekor je. Mampu. Tak ada abang ada 2 ekor besar. Kalau mahir. Oh, ni ha. Alamak. Nasi tak ada bang. Ha? Sup tak ada bang. Sup. Tu semalam ada? Yang makan ni? Din. Din. Dia ni. Betul dia minum. Panas kau ni. Garam mah garam. Tak tahu. Aduh. Ya, cari pahat ada aku cari, udang galah aku cari, Ayam pun cari. ayam pun aku cari malam tadi ayam hutan. Tapi aku nampak semalam ayam hutan masa kau dah pergi, aku pergi ambil kayu api. Ayam hutan betina. Elok dekat tempat yang kita potong pokok. Nak ayam hutan pak. Tak nak sepuna. Sengat. Malam tadi. Bukan semalam kau beli sarung tangan ke? Malam tadi Din. Tolong ni. Oh. Makan dengan dia punya tu. Dalam. Beli kena masuk atas. Pasal kena pula malam ni. Ya, dia yang suruh pasang benda tu. Oh, sedap. Panas. Bukan? Gonggong. Bukan. Gonggong. Aku cari kat Johor. Barang macam ni. Tapi dia pakai siput gonggong. Siput gonggong buat umpan 9 boleh lah. Tu gondang. Mana nak dekat sawah, dekat sungai. Ni gonggong. Orang Johor. Orang aku main dekat Teriang Johor. Yang kau bimat apa? Cik ucap aku. Nyabung kan. Ha. Jadi.
cari benda macam ni. Satu Dia panggil dulu. gonggong, si gonggong. Mana tadi sudu? Bukan ada lagi sudu ke tadi? Udang ni. Lama dia ni. Kan? Tapi Kan? tak tahu benda sama ke benda lain. Kan? Boleh ambil pinggan Jai. Dia makan lagi. Boleh makan dah lah. Kau tak boleh makannya. Dah beli dia lah. Balik ni. Dah nak ni. Nak. Mana sudu tadi? Bukan ada lebih-lebih ke? Ni dia sini ni. Kain tak ada lah. Nak elak. Halal lah. Baju Apa nak chopstick ni? Aku nak. tak pandai aku tu sikit. Toi. Campur lah. Ayam lagi Jai. Ayam lagi. Ayam tak lagi. Mana? Penuh lah. Ayam. Tak ada tempat ni sini. Ni ada ni. Tadi ada ayam kat sini. Aku tak tahu mana hilang ayam ni. Nampak hilang ayam mana ayam tadi? Bang lah, ada sayap kan. Ayam ada sayap kan. Okey. Habis. Kau suruh rasa, aku rasa lah. Oh. Betul-betul rasa. Ada yang makan miang muluh hari ni. Bunyi motor rasa memang tadi. Kata aku keluar. Tengok tak ada kosong. Aku terus tak berani nak keluar. Tapi aku rasa tapi bunyi dekat macam parking belakang kereta. Ya, bukan lah. Lepas tu tak ada orang? Musik eh? Aku rasa Jai ni menyakat kita dia dengan orang tidur dia. Aku dah tak sedar dah. Ni motor ke punya apa lah. Kau pukul 9 jangan tidur lah. Pukul 9 sebenarnya aku tidur. Aku ingat aku 10 lah. Panas kan. Suap-suap macam tu. Jadi. Manis pahat je. Manis udang dia guys. Kau panggil siput apa? Siput pahat. Dia panggil lonjok. Aku rasa sama lah yang aku buat dia cari kat pantai pakai. Tu kena ayam aku pegap kan. Jadi mana? Ayah apa eh? Wow. Jadi. Thank you. Boleh jual bang. Semalam daripada semalam lagi esok boleh jual yang ni Challenge. boleh jual. Challenge ni. Apa ni? Pak Mat Western. Oh. Dia nak sedap. Kau kena pakai bawang putih lebih sikit. Lepas tu sos kicap sotong jangan lupa. Sekejap lagi bang. Ni yang sokok ni. Yang lain okok dia dulu. Main pinggan tu. Paksa tekor makan cepat sikit bang. Hari ni bang, pagi ni nak tengok apa tau. Dia. Bukan dia ada nampak ni. Dari misai nampak apa? Ada ya? Nampak misai bang. Nak tengok aku yang ni, yang apa ni? Ikan dia. Lele lembat. Macam ulok bang. Apa ni? Dia panjang kan? Kau dapat dalam gambar tu kan? Oh. Aku usahakan juga pergi naik. Sampai tengok tangan aku tu. Tu sengat tu. Kena sengat. Habis tangan aku. Sarung tangan kau beli mana? Pakai. Tembus. Bang, Kena beli sarung tangan yang heavy duty tu, yang kulit tu. Okay guys. Dah siap guys. Siap bang. Kita makan yang senang ni. Jangan benda yang tak ada kulit. Senang nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi steamboat lain macam. Bau dia punya healing dia sampai tu. Kau makan malam kan? Pagi-pagi steamboat. Dia punya plan ni malam tapi dah kenyang makan sup. Terbongkang lah belaga. Sup sedap pula. Tak jadi apa kan. Ya, kalau sup tak sedap malam tadi, dia dah jadi lain lah. Okay. Sup sedap pula. Oh, tu yang steamboat tu jadi pagi. Kalau tak sedap malam tadi, steamboat dah on lah. Jadi kau nak cakap sup sedap. Sup sedap. Oh, memang sup Sam padu. Serius, lepas ni, Tulang tu boleh mamah. lepas ni trik mesti kena ada sup. Memang confirm. Kalau tak ada sup tak jadi. Eh. Modal dengan korang. Kena ada sup.
dia siap rebus kat rumah tu. Alah, nasib baik tak rekam. Tak rekam. Kita potong. Sini ni kot. Nak cerita apa lembut tu. Dia main dah dia. Betul dah kalau tak buat gitu. Ya dia, cukup berjam ni. Itu kayu api kau rasa habis dah. Habis pokok ni kau tebang. Tak boleh heavy sangat pagi. Tak apalah, kan balik kan kita repeat dah balik. Benda boleh repeat. Balik tu kan menambah. Ui dah sampai tengok makan tak tengok orang lain lah. Jadi tak makan dengan sungai bang. Tu bawa sup tu. Tak makan dengan sungai. Udang boleh tak makan lah. Kalau goreng-goreng boleh lagi Sam. Kalau kuah-kuah ni kau tak makan tengah. Payah. Kau buat Sebab kecil je habis. Cepat sangat kering gaya kuah. itu api ni. Kecil je. Ni banyak lagi. Masak lagi semua. Masak ah. Kejap je. Masak je lah semua dah bengkok-bengkok ni. Dah awak je. Rasa lagi. Makam. Aduh. Oh, Den. Oh. Ini betul-betul buat toasting ni. Balik kan puas makan pakai joystick ni. Dia mari dia. Ayam ni lagi ni. Nak gerak ni jadi. Cepat sikit ni. Nak dorong lagi dalam hutan tu. Bukan apa, takut kena banyak dengan Biar awak. aku. Oh, basak. Kalau nak keluar tu ada dua tu cari jiran. Satu yang bawa dalam air, bawah air. Satu yang tengok. Macam ni. Sungai dia banyak tengok. Anak perempuan. Ada tujuan ni kan. Ambil je lah seketul tu. Nak bang? Kenapa nak main berasak kan? Nak. Slow mo. Jangan udang. Jangan kau. Mantap ya. Ni udang sungai makcik. Lelaki tu. Makcik kebal. Bila makan udang ni aku teringat wak tau. Wak. Oh yang camping tu itu lagi. Camping dekat Rompin tu. Buat mana? Orang kantor Dato' dia. Kau camping kan? Kedai? Tempat. Ha? Kedai. Bila? Yang bila kau pergi? Lama tu. Sama lah. Kat 2 tahun kot. Oh, masa tu aku tak lepak lagi Lepak tapi awak tak pergi. Pergi dengan ni. Nampak. Tak pernah ingat kau pergi sana. Dia pergi ni Jabar je. Macam agam. Dia kan nak kawan orang. Nampak. Jai. Naik kau lah. Overcook lah. Overcook. Overcook. Udang ni. Lonjak tak ambil lagi. Tak berapa nak pandai makan. Stres batang. Siapa lonjak tau mana? Dia lonjak ah. Tembak bukan tau. Angin. Serius ah. Ada tegang tu. Tegang. Tegang lah. Tegang. Dia ke? Ada je. Bye. Umpan lah. Hai, kacau betul lah. Menduga. Habis dengan scam tu. Ingatkan ada geng. Ada scam dengan umpan. Umpan padu sangat. Tekan. Wah. Sekali je. Jangan marah boatman eh. Enjin. Marah enjin.
Okay guys, kita dah masuk ke mini Amazon. Air dia lain macam. Ini confirm jenggo ni. Ni confirm jenggo ni. Tak jenggo, jenggot. Oh, suasana pagi ni maaf guys, berkabut sikit. Dia berkabut sikit. Ada tempat dia yang berkabut sikit. Tu, pak. Kita nak atas dulu, buka dari atas kan. Alright. Ya geng. Dah nampak tadi. Tapi main lah. Memang nampak tu main. Yang pegang pokok sikit Ni macam apa weh. Mama. Waduh. Okay. Okay, aku pegang. Mati pula dah. Waduh. Okay. Bayar deh. Apa kan bayar ni bayar. Ni bayar deh. Tak boleh buat apa geng. Dah kena mata kan. Kena ambil lah sebab mata dia dah jahanam lah. Alright. Jom. Jaga mata. Okay. Jaga. Rezeki pagi ni. Alhamdulillah. Oh, mantap bosku. Santan ni. Ki santan ni. Iya. Oh, ini kalau casting toman ni. Tu ni depan mak ni. Boiling ni. Buat timbul ni. Tak ada lah. Ni umpan ni lagi. Yang tu umpang tak ada. Umpan hidup lagi ke? Mati je tu. Mati je. Oh, tak menyambar dah. Mati je tu. Mati. Tu boiling besar toman tadi tu. Mama ni. Bukan mama, apa ni? Jantan. Ni ada. Ini ada lagi hidup. Kau nak putih tu ni, Jai? Nak? Tak nak? Tak nak apa payah. Nak edit? Bukan lagi satu je zaman music. Oh. Takkan play drum bunyi. Dia tak ada bunyi? Ya. Dia bunyi. Dia tak rakam bunyi? Oh. Sekejap, aku rakam dulu. Kau pegang Santan. Santan. Waduh. Mama. Saya pun record yang ada babas itu ni. Semua saya pun record ni. Ada terbabas ni kan. Oh yo. Salah kalau Aku tak tahu, aku duduk tengah-tengah. Tolak mana boleh tolak? Tolak dulu. Tolak. Tolak tengah. Dari pun ni. Mantap ah. Ini boleh jadi boatman pergi ni oh. Jaga kepala. Apa? oh, section. Ulusat tu. Oh, tu tak ada umpan eh? Ada umpan. Toman. Okay.
sampai banyak lagi kan. So ni Baung. lanjut baung kita ada baung. Sikit kan. Bong rotan, merokok rotan. Ini macam baung yang kau lepaskan semalam. Dapat baung. Buat tahu kan tali dia. Ada kan baung tu. Payah jadi kan, payah. Kau tahu tak ini yang mata ke berapa tu? Dekat baung semalam. Laju baung semalam berapa je? 20 kan? 20 mata. Tak, hari hujan juga. Okey. Ni awet ni. Ha, chopstick. Sampai dah. Chopstick tau. Pijang tu. Ya. Four-way. Bunyi four-way. Bukan lah. Awi putih. Awi. Oh, awi Kau tahu panggil, ke kau sini? panggil ni? Oh, ya awi. Wei, mami. Bismillah, bismillah. Tak tau. Langkah kanan awi. Jangan makan. Bah, tambah lagi ni, bah. Habis. Ramai. Tak milih je. Wih. Ya awi. Ambil baju ni. Tolong deh. Dah kering dengan gaya. Basah pula kan. Hangit ah, hangit ah. Ambil cepat. Hangit. Hangit pun, relax. Santai. Ambil semua dia. Jai, kasar Jai. Oh. Sebarau. Sebarau. Sebarau guys, sebarau. Ha. Aku tak kumpau lah. Nak naik daripada tahun lepas lah. Tahun lepas geng-geng book sekali ke masa. Geng-geng book sekali. Dan dulu tak bagi. Dia nak sebarau ni. Ha? Oh iya hidup. Gabur. Geng book bawa. Ini nak budak bodoh. Bapak laju. Laju tepi. Lagi. Tengoklah besok. Ambil air. Yang pagi-pagi tu dia buka horn tengok teknologi tu dah. Kita mungkin lewat tu. Yang pok laju dia depan dia ada 110. cakap kalau api dia belakang. Belakang ni begini sekali. Tapi yang banyak pergi aluminium lah habis. Hadi padu. Enjin Dia sebenarnya yang ni yang padu ke, yang special. Special gami. Dayak ada special. Ada. Dia special masalahnya ikan dia bau. Bau. Kacau. Jenis ikan gitu lah. Masalah sekarang ni orang marah pasal bau. Sampai 9 ekor. Kamu main. Weh. Sebarau guys. Aku strike sebarau. Ya, dia tak ada pemantau lah. Aku tak kumpau.
Oi, paru sebarang. Aku tak kumpau. Nak boleh ambil gewang ekor boleh lah. Kalau tak ekor awak dapat. Itu lah dulu tu. Tu ada geng-geng magic je. Geng ambil rumah. Tahun lepas kan. Kalau kena pok dia. Pok dia taruh ubat pula. Mana oksigen kau? Ojol macam tu kau. Dia pakai jig tapi dia simpan jig. Dia kata dia pakai jig kan. Dia tudung. Tapi aku lihat aku mancing lah. Mana satu. Malam hari Jumaat, hari Sabtu pagi dia lepas kan. Malam satu pula tak makan kan. Dia video ni kena tak lihat. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Morning. Ni dulu lah. Ke sana dulu? Sana dulu lah. Oh, banyak pucuk aku guys. Ui, anak ikan pun banyak ah. So, aku cari sini dulu lah. Sini jalan dia senang sikit. Okey. So, sekarang ni aku nak cari pucuk aku guys. Sam dah marah aku, dia kata habis dah aku datang. Lepas ni kau takkan jumpa pucuk aku dah. Lepas ni Sam tak jumpa dah pucuk aku ni. Ada karbonat. Tapi kalau kau nak keluarkan kan, kau buka pintu belakang tu, kau turunkan tong putih tu, kau buka seat tu, boleh ambil daripada situ.